Metro Royal Uzbekistan menawarkan $50,000 punya prize pool. Ini adalah 10 kali ganda lagi tinggi daripada hadiah PMNC. Ramai orang tanya macam mana nak main Metro Royal ni. Dia sebenarnya simple je, tapi in the end of the day, of course, korang kena try jugalah. Sebelum korang masuk dalam Metro Royal, korang kena set up dulu barang apa yang korang nak bawa. Objektif Metro Royal hanyalah untuk keluar dengan semaksimum looting yang korang ada. Dan looting itu boleh dijual untuk dijadikan duit, dan kemudian duit tu boleh beli barang yang lagi berkualiti untuk korang lawan next round. Lagi lama korang main Metro Royal, lagi keras barang-barang korang. Itu untuk mode biasa. Tapi untuk mode e-sport, benda sama juga berlaku, tapi bezanya adalah korang akan diberikan looting yang sama rata untuk semua orang. Semua orang akan ada maybe helmet level 6, vest level 6, bag level 6, tapi weapon yang tak banyak level sangat. Tapi semua orang akan ada starting point ataupun item yang sama dulu. Kemudian korang akan berlawan untuk looting, untuk bantai each other dan sebagainya, dan korang akan diberikan hanya 2 extraction point sahaja. Setiap tim kenalah keluar daripada Metro Royal ni dalam masa 20 minit sahaja. Lebih daripada tu takkan dikira. Point korang takkan dikira langsung. Even korang kill 20 orang pun, korang keluar pada minit 21, no point untuk korang. So aku nak tanya korang dah try ke belum Metro Royal? Memang best guys kalau korang betul-betul faham macam mana nak main. Yang penting kena try dulu. Bye bye.